soft gel olive guard kita ni memang tidak ada animal content langsung. Masya Allah, sekarang kita boleh tengok sendiri depan mata mesin yang menghasilkan soft gel untuk olive guard kita. Yang mana mesin ini dia masak ubi kayu, sumbernya pada ubi kayu lebih kurang dari 5 jam. Dimasak dengan satu proses yang sangat teliti lebih kurang dari 5 jam. Lepas tu dia akan menghasilkan gelatin halal. Gelatin ini yang bersumberkan daripada tumbuhan ni, itulah yang dibuat kapsul tu ataupun soft gel yang kita masukkan di dalamnya olive guard kita. Masya Allah. Dan bersama dengan saya ni adalah satu certification Vegetarian Declaration Soft Gel Vegetables. Kalau tengok ni, ini adalah bagaimana ia membuktikan bahawa kita punya soft gel tu memang daripada vegetarian, dan di sini juga memang ditulis lagi SGS ni kita tahu ia adalah mak-mak antarabangsa yang mengesahkan bahawa ia tak ada chemical kan? Tak ada. Okey. Dia selamat. Betul. Dia daripada mak-mak lah. Mak analisis lah. Betul. Mak-mak analisis ni membuktikan bahawa soft gel olive guard kita ni memang tidak ada animal content langsung. Memang sepenuhnya daripada tumbuhan. Alhamdulillah.